Hai guys, sekarang ni aku berada di Gerai Durian, di Gerai Durian Cahaya Durian Kuala Selangor, berdepan Hotel Sun Inn Kuala Selangor. Okay guys, tembaga, ada durian tembaga 1 kilo RM28. Durian Musang King. Okay guys, durian Musang King sekilo RM45 guys. Durian udang merah sekilo RM25. Wow, tengok ni sedapnya. Warna dia punya dalam dia guys, warna kuning tau, kekuning-kuningan. Wow, tengok macam sedap je ni. Ni durian udang merah. Okey, yang ni betul-betul tembaga. Durian tembaga. Memang besar gila lah. Sekilo RM25. Wah, tengok isi dia. Durian tembaga sekilo RM25. Wow, memang berbaloi dengan harga dia guys. Durian tembaga. Okey, jom kita try. Okey, ni dia durian tembaga. Kita try dulu durian tembaga, guys. Yo, besar gila lah. Dia punya ni color dia pun color kuning ya. Sedap lah. Okey guys, ni dia durian tembaga. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Wow. Tak ya. Dia rasa macam manis-manis sikit lah. Ada rasa lemak. Durian tembaga tadi sekilo RM28. Itu kalau korang tak beli memang rugi lah. Korang tak beli memang rugi, tak try memang rugi. Okey, lokasi dia terletak di lokasi Gerai Durian ni terletak di Hotel Sun Inn Kuala Selangor. Betul-betul kat tepi jalan berdepan dengan Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Selangor. Okay guys, ini durian udang merah. Okay, dia punya saiz dia kecil sikit. Lepas tu dia punya color dia lebih kuning. Lebih kuning dari durian tembaga tadi guys. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim.